Kejap. Korang tahu tak dari mana perkataan Al-Quran tu berasal? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Taufik dalam segmen Kalimatul Yaum di Radio An-Nur Majlis Agama Islam Negeri Johor. Perkataan kita pada hari ini ialah qara'a. Maksudnya baca. Jom kita sebut sama-sama. Qara'a. Macam mana kita nak sebut Ali telah membaca buku? Qara'a Aliyun al-kitaba. Qara'a Aliyun al-kitaba. Jadi, daripada perkataan qara'a ini akan lahirlah banyak perkataan lain. Sebagai contoh, al-qari'u maksudnya pembaca. Al-qira'atu maksudnya pembacaan. Dan yang ketiga, Al-Quran. Ya, Al-Quran yang kita baca setiap hari itu menarik kan? Macam mana kita nak buat ayat pembaca itu telah membaca Al-Quran? Qara'a al-qari'u al-Qur'ana. Senang kan? Baik, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like dan share video ini. Jumpa anda di episod akan datang. Ma'assalamah. Ila liqa'.